Butiran 01-700 program pembangunan kurikulum, iaitu yang menunjukkan penurunan besar peruntukan daripada RM 196.3 juta 2025 pada RM 80.1 juta sahaja pada tahun 2026. Saya merujuk berkaitan dengan subjek sejarah yang banyak dibincangkan kita di Dewan hari ini, yang mana subjek ini sangat penting bagi membentuk jati diri dan identiti kebangsaan. Kita berbicara soal sejarah Kedah dan Pulau Pinang yang dibangkitkan tadi oleh kawan-kawan daripada Jelutong dan sebagainya. Ya. Namun, apa yang pentingnya ialah setiap kajian sejarah itu perlu dengan begitu teliti kita meletakkan asas-asas kepada punca sejarah itu. Dan kalau kita lihat soal perdebatan Kedah Pulau Pinang ini berkaitan peristiwa 1786 dan kedudukan Pulau Pinang, ada dalam satu laporan kajian akademik seperti the 1786 acquisition of Pulau Pinang, unveiling the light letter dan Arboni Kedah 1771 until 1821 menunjukkan wacana ini masih terbuka untuk penilaian semula yang boleh memberi kesan kepada naratif kebangsaan. Maknanya sejarah ini sentiasa boleh dibuka dan tidak boleh dinoktahkan hanya dalam satu ruang rujukan. Jika kurikulum ini tidak menekankan Pengurusi, tepat, saya gunakan standing order. Ya, standing order. Standing order. Pengurusi, saya rujuk kepada 36. Mohon ahli-ahli parlimen dari Pulau Pinang turut menyokong juga. 36 9C. Perkataan-perkataan yang harus menaikkan perasaan bersakit-sakit hati atau bermusuh-musuhan. Di sini kita berbincang tentang kedaulatan Pulau Pinang sebagai sebuah negeri dalam Persekutuan Malaysia, dan Perlembagaan Persekutuan telah pun menjamin. Kenapa perlu Yang Berhormat SIK membangkitkan perkara ini? Kita bahaskan tentang isu jawatan kuasa. Ya, Yang Berhormat SIK, apa kena-mengena dengan tuntutan Kedah ke atas Pulau Pinang? Pembahasan jawatan kuasa belanjawan. Terima kasih Tuan Pengurusi. Yang Berhormat Pengurusi, ya, saya sedikit pun tidak nak membangkitkan kebencian. Pulau Pinang negeri yang berdaulat, tak ada kena-mengena dengan Kedah. Saya menyebut Pulau Pinang negeri yang berdaulat, ada Perlembagaan Persekutuan. Padamkan sejarah Kedah dan Pulau. Ahli Yang Berhormat, sekarang kita dalam jawatan kuasa belanjawan, bukan sejarah. Masa pun sudah tamat, jadi saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat SIK. Sekarang saya minta Yang Berhormat Menteri untuk menjawab masa